Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, pada perkongsian kali ini, saya akan berkongsi bagaimana cara mudah untuk menyediakan my portfolio dalam Hermes. Okey, jom kita mula. Pertama sekali, seperti biasa, kita masuk ke laman sesawang Hermes, iaitu di https://hermes2.eg.gov.my seperti mana yang terpapar. Dan cikgu boleh buat carian di Google Search. Okey, ambil yang paling atas. Seterusnya, kita dah masuk ke laman sesawang Hermes. Masukkan saja ID pengguna serta kata laluan cikgu-cikgu serta kemudian klik hantar. Okey. Setelah itu, kita akan dibawa ke paparan sebegini. Dan cikgu boleh terus klik data perjawatan dan di bawah data perjawatan itu klik my portfolio. Okey. Setelah itu akan keluar paparan sebegini dan klik butang fungsi dan seterusnya pemilik kompetensi. Okey. Seterusnya akan keluar pop-up untuk pemadanan dari SSM ke SSPA seperti yang dipaparkan dan cikgu-cikgu boleh klik saja butang OK. Kemudian akan keluar paparan sebegini yang mana pertama kali kita akan keluar catatan tiada rekod my portfolio lah. Okay, jadi klik saja butang kemas kini. Seterusnya akan keluar pop-up sebegini untuk kemas kini my portfolio. Adakah anda pasti? Klik OK. Dan setelah berjaya kemas kini, klik OK sekali lagi. Baik, seterusnya kita akan ke bahagian berikutnya iaitu untuk menyemak maklumat umum. Di mana di bawah maklumat umum ini ada 5 perkara penting iaitu pertama, semak maklumat bahagian. Okay, cikgu boleh semak maklumat di ruangan yang pertama iaitu maklumat bahagian. Seterusnya, yang kedua adalah maklumat pegawai. Okay, semak maklumat berikut, pastikan betul. Yang ketiga, maklumat pengesah atau pelulus. Okay, di sini kemungkinan akan ada sedikit yang perlu kita ubah. Okay, sekiranya pegawai pengesah dinyatakan sebagaimana dalam paparan saya iaitu tiada pengesah, maka cikgu klik pada perkataan tiada pengesah tersebut dan akan keluarlah carian unit organisasi. Klik pada perkataan carian unit organisasi, kemudian pilih nama sekolah, klik pada nama sekolah tersebut dan akan keluar senarai pengesah. Maka bagi guru, tanda ataupun tik pada guru penolong kanan. Yang kedua lah. Okey. Guru penolong kanan 1. Baik, seterusnya pastikan akan keluar nama pengesah, pegawai pengesah yang betul dan juga semak juga pegawai pelulus iaitu Tuan Pengetua. Okey. Seterusnya klik butang simpan. Baik, seterusnya klik adakah anda pasti? Klik OK dan sekali lagi klik OK setelah berjaya disimpan. Baik. Yang keempat ialah jadual pengemaskinian. Okey. Bila kita klik jadual pengemaskinian, sepatutnya semuanya mesti bertanda right lah. Bertanda hijau, tanda right. Sekiranya ada yang bertanda merah, maka kemaskinilah di ruangan tersebut. Okay. Dan yang kelima ialah semak di bahagian maklumat JD. Okay, selesai untuk maklumat umum. Kita berpindah kepada maklumat khusus. Okey, bermula dengan yang pertama, carta organisasi. Okey, akan terpapar di situ carta organisasi PPD, sekolah dan juga carta organisasi kurikulum. Yang kedua adalah carta fungsi.
Okey, akan keluar paparan sebegini. Klik saja pada nama sekolah tersebut. Setelah kita klik, maka akan tersenarailah semua carta fungsi berikutlah. Okey. Kemudian yang ketiga, senarai undang-undang. Ada 3 di situ. Yang keempat, aktiviti bagi fungsi. Ada 5 aktiviti di situ. Seterusnya, yang kelima, senarai borang. Ada beberapa borang di situ, ada 10. Yang keenam, senarai jawatan kuasa. Ada 4 senarai di situ. Dan yang terakhir adalah perakuan. Sebelum cikgu-cikgu klik hantar, pastikan betul semua yang disenaraikan dan tanda pada kotak di hujung itu yang mengesahkan bahawa saya mengesahkan bahawa maklumat di atas adalah benar. Kemudian klik saja butang hantar. Okey, adakah anda pasti untuk hantar rekod ini? Klik OK dan setelah OK berjaya dihantar, klik OK sekali lagi. Okey, itu saja untuk perkongsian pada kali ini. Selamat mencuba, semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.